Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam siri tafsir Al-Quran sempena Ramadan. Para penonton sekalian, untuk siri kali ini kita membincangkan tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang merupakan ayat yang pertama bagi setiap awal surah. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, surah apapun kecuali surah At-Taubah, berarti setiap awal surahnya dikira dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti apabila kita membaca awal surah, kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim kerana ianya dikira sebagai ayat yang pertama pada setiap awal surah. Betapa besarnya suratul Fatihah dalam kehidupan manusia. Ulama mengatakan isi kandungan Quran itu berada di dalam suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Maka para penonton sekalian, bacalah bismillah dengan baik dan fahami maknanya. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mulakan ayat-ayat Al-Quran dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Di sana terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan, setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka amalan itu naqisul barakah, kurang berkat. Maka sebab itu aturan Al-Quran didatangkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan yang menunjukkan bahawa betapa penting dan besarnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak mulakan satu-satu pekerjaan dalam hidup kita, kita perlu menyebutkan nama Allah supaya ada barakah dalam hidup kita. Ada keberkatan di dalam hidup kita. Ada keberkatan di dalam kerja yang kita buat. Ditambahkan lagi dengan Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan bahawasanya apabila kita buat satu-satu perkara, umpamanya kita makan, kita belajar, kita bekerja, apabila kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia di sana ada satu konsep yang namanya konsep ubudiyah. Maksudnya pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setiap kerja kita, kita mulakan dengan nama Allah. Bukan sekadar nama Allah, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita sedar dan kita dapat hayati dalam diri kita bahawa Allah ini sebenarnya Tuhan yang begitu menyayangi hamba-Nya. Tuhan yang memberikan dengan kepelbagaian nikmat zahir dan batin kepada manusia, yang sepatutnya manusia dalam setiap kerja yang ingin dilakukan, jangan lupa pekerjaan tersebut adalah satu anugerah Allah, kesempatan yang diberikan, satu rezeki yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita buat. Umpamanya kita salat, berarti kita mendapat satu rezeki untuk salat. Berapa ramai manusia teringin nak salat tapi tak mendapat rezeki daripada Allah untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh itu, tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, setiap kerja kita jangan lupa untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oleh kerana dia adalah satu ayat daripada Al-Quran, maka jangan baca bismillah itu di dalam tandas, di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, yang dengan kebesaran nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi mereka yang nak menyebutkannya sebagai zikir, itu pun di luar daripada tandas, sebab kita menyebut nama Allah di tempat yang kita buang najis dan kotor, itu dianggap sebagai satu penghinaan. Cukuplah ketika di dalam tandas ingat Allah dalam hati kita. Di mulut kita, di luar tandas, ataupun di mana-mana tempat, kita baca bismillah dengan setiap pekerjaan kita, agar Allah memberikan keberkatannya, satu anugerah tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Jumpa lagi siri yang berikutnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.